kita calculation kalau kira filem saya pun masa itu kajilah selepas saya sudah belajar saya dalam penerbitan saya start kaji bolehkah saya pergi shoot filem itu Mandarin ke. So kira-kira itu penonton tak banyak. Dalam penonton Chinese dia lebih kurang 6-7 juta, tetapi separuhnya ialah dia tak tahu cakap bahasa Mandarin sebab mereka English educated, atau ada yang sekolah menengah bahasa Malaysia saja, dia tak tahu Mandarin. So tolak itu more than half, kita tinggal 3 juta. 3 juta ada lah yang dah tua lah, ada yang kecil lah. So tolak tinggal berapa penonton saja. So kita fikir kalau kita buat filem ini dia punya return sangat kurang. Bahaya hanya harap pada pawagam saja. Kedua ialah TV station masa itu tak nak beli Chinese movie dia tak nak, Mandarin dia tak nak. So I fikir on return high risk lah. So saya fikir better kita buat the market yang besar, iaitu more than 20 million punya penonton at least dia punya minimum. Kedua, kerajaan sangat sokong ialah filem tempatan, dan dia if a Malay film is a wajib beli untuk TV. Pada waktu I start, TV tak cukup filem. Buat apa local film, mesti ada orang beli.